Kita letak depan, ambil tinta tadi dan kita buka plastik ni. Ini plastik kat belakang, kita terbalikkan lah. Buka macam ni, kena rapatkan, jangan agak tinggi macam ni, sebab nanti kita takut plastik ni dia masuk balik ke tinta, nanti susah nak tarik. Jadi kita kena buat rapat macam ni, rapat ke tinta, jadi senang kita nak tarik. Yang lebih ni lipat lah macam ni. Ini lekat kat tangan ni pakai scraper lah. Lepas tu air shampoo ni kita tembak dekat tinta ni dengan jernih. Yang ni kita angkat dan kita terbalikkan, letak dekat jernih. Lepas tu yang ni kita angkat dan kita letak atas perut. Jadi kita pakai air shampoo sekali lagi dan kita sembur dekat atas. Tujuannya untuk kita bagi lagi lah tinta ni. Kalau kita tak sembur dengan air shampoo dekat atas ni, dia kesat. Bila kita pakai scraper dia jalan. Okay, lepas tu yang ini kita gosok pelan-pelan. Kita nak bagi dia dekat je. Air sabun ni buang. Kita tak nak air sabun. Gosok pelan-pelan, layan je, jangan tekan. Lepas tu yang ni dia dah lekat, kita boleh setting lah. Kita setting supaya tinta ni dia tutup semua jernih. Jadi benda ni kita kena keringkan lah. Scraper ni daripada air sabun, pakai tisu dan lap kat sini. Jangan lap kat sini, sini tak boleh lap sebab nanti dia jadi kesat. Nanti jalan lah. Kita hanya boleh kesat kat sini je. Kita nak buang sabun dekat scraper ni. Lepas tu kita sambung balik, buat pelan-pelan. Nampak tak dia ada buka ni? Ni air shampoo lah. Jadi kita nak dia buang. Jadi cara untuk buangnya kena terbalikkan macam ni lah. Kena sengitkan sikit biar sabunnya boleh turun. Sebab kalau kita buat tinggi, nanti air sabunnya dia masuk balik, takut dia bawa sekali. Pasir-pasir takut dia masuk dalam tinta dan dia akan jadi biji-biji. Jadi kita tak nak jadi macam tu, kita kena buat sengit sikit macam ni.